Okey, tajuk dia adab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, jadi soalan yang pertama sebelum kita masuk pada slide. Okey, Ustazah akan panggil Puteri Alisha. Okey, cuba unmute. Boleh? Puteri Alisha? Ya, saya. Okey, soalan yang pertama. Okey, apa maksud adab? Apa itu adab? Hmm, Adab tu apa? Macam, okey, adab tu apa? Bila orang sebut kan, macam orang sebut adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan orang tua. Okey, jadi apa yang Aisyah faham? Adab tu macam mana adab? Apa itu adab? Komunikasi boleh tak? Komunikasi macam mana? Yang baik ke yang tak baik? Yang baik. Baik. Jadi, adab tu maksudnya perlakuan ataupun perbuatan baik lah yang kita buat dekat orang dan orang buat dekat kita. Boleh faham? Faham? Okey, next. Okey, soalan yang kedua. Zaka panggil Bidayatul. Cuba unmute. Ada ke Bidayatul? Ada. Okey. Soalan untuk awak. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang dewasa? Siapa tu orang dewasa? Contohnya Hmm. makcik, Ha? atuk, nenek, ibu bapa. Oh, okey. Bagus, bagus. Okey, betul. Okey, next. Adam Lutfi. Cuba unmute. Ustazah akan panggil. Maksudnya kita akan tengoklah. Kalau sempat semualah Ustazah akan panggil. Tapi kalau mana-mana yang tak sempat, tak apa. Kita ada lagi next class. Okey? Adam Lutfi ada? Ada. Okey, Adam Lutfi. Sebab apa kita kena hormat dekat orang lebih tua pada kita? Dia tanya je. Sebab Sebab apa? dia dengan ibu apa ke? Contoh tak kira lah dengan ibu bapa ke, dengan cikgu ke, dengan jiran kita ke. Sebab apa kita kena hormat dekat orang Sebab tua? mereka lebih tua daripada kita. Sebab lebih tua pada kita. Tapi kalau katakanlah dengan kawan kita, kita kena hormat tak? Ya. Kawan kita, kawan sekelas kita ke ataupun kawan-kawan dalam sekarang ni, dalam online ni. Maksudnya kita perlu hormat tak? Ya, hormat. Kena hormat Wajib. juga. Tapi kawan sebaya kita ni kita tak panggil lah orang tua ataupun orang dewasa. Sebab apa? Sebab dia seumur ataupun sebaya dengan kita. Boleh faham? Boleh? Eh, Okey, betul. Okey, next. Lagi, saya akan ambil lagi 3 soalan sebelum kita masuk pada slide. Ainul Munawarah. Ada? ada. Okey, ada. Okey, soalan. Okey, contoh. Okey, apa antara kata apa antara perkara yang awak pernah buat dekat ibu ataupun ayah dekat rumah? Maksudnya contoh, saya bagi satu contoh. Okey, kita bantu ayah untuk cuci kereta. Lagi, apa lagi perbuatan lain, perbuatan baik yang kita boleh buat dekat ibu ataupun ayah kita? Adab Tolong lah. ibu masak. Tolong apa? Tolong macam ibu memasak. Bagus. Lagi satu. Tolong ibu kemas rumah. Bagus. Okey, next. Tolong ayah mau. Tolong ayah. Okey, next. Lagi 2 orang kan? Okey, Lana. Lana, ada? Malam. Okey, Lana. Kayla Okey. tadi nak cakap tengah azan. Sekarang ni tengah azan ke? Kalau tengah azan tak apa. Off dulu. Tengah azan. Tu je nak cakap sebenarnya. Sorry. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni siapa saya akan panggil orang lain dulu ya. Um, Nama Zoom Adam the Coolest. Ada? Adam the Coolest. Oh, nama Zoom mana? Ya. Adam the Coolest. Okey, ada. Memang nama Adam ke? Ha. Kenapa the Coolest? Sebab
Sejuk. Suka. Suka. Okey, soalan saya akan tanya. Ha? Okey. Okey. Kenapa kita perlu minta izin kalau kita nak keluar rumah? Sebab untuk inform mak ayah kita akan keluar. Maksudnya sebab apa kita kena inform dulu? Boleh tak kalau kita sesuka hati je nak keluar, tak bagi tahu? Tak boleh nanti sesat jalan ni. Sesat kan? Tiba-tiba sesat ke? Lepas tu Kena tiba-tiba culik. lupa. Kena culik ke kan? Jadi, apa-apa yang kita nak buat, kita nak keluar rumah ke, kita nak pergi mana-mana sekalipun, kita kena maklum dekat ibu ataupun ayah kita. Kalau katakanlah masa tu, ibu atau ayah tak ada kat rumah, belum balik lagi. Jadi, kita bagi tahulah dekat abang kita ke, makcik kita ke, sesiapa yang dekat rumah lah. Saya Okey. lah abangnya. Anak sulung, betul. Uh-uh. Okey, jadi apa-apa pun kena bagi tahu dekat ibu ataupun ayah. Ayah. Okey, bagus. Last soalan sebelum kita masuk kepada slide. Ahmad Haziq. Ahmad Haziq ada? Okey. Soalannya berbunyi. Okey. Hmm. Okey. Apa antara adab bila kita duduk dengan orang dewasa ataupun orang tua? Contohnya bila kita pergi dekat rumah atuk ataupun nenek kita ataupun makcik, pakcik kita. Apa antara adab yang kita perlu buat? Jangan menjerit. Jangan menjerit. Okey lagi? Buat baik. Buat baik. Okey lagi satu. Last. Apa yang perlu Bagi kita buat? air. Bagi air. Okey, bagus. Haziq pernah bagi air ke dekat makcik, pakcik? Pernah? Dah. Pernah. Okey, bagus. Okey, jadi terima kasih kepada berapa orang tadi? 6 orang kan? Okey, jadi sekarang kita akan masuk kepada slide. Okey, jadi kita akan dengar dulu. Ustazah akan terangkan dulu. Dan nanti Ustazah akan panggil lah sesiapa untuk baca dan jawab soalan. Boleh? Okey. Sekejap ya. Hmm. Ni bukan. Hmm. Yang ni. Ibu, Ya. boleh tak rebus ni? Hmm. Hmm. Okay. Okey, boleh nampak tak Ustazah punya slide? Boleh? Boleh. Okey, jadi untuk hari ini kita masuk kepada topik adab. Macam Ustazah bagi tahu tadi. Okey, adab. Apa itu adab? Adab tu maksudnya perkara ataupun perbuatan baiklah yang kita buat dekat orang sekeliling kita. Itu maksud adab secara umum lah. Tapi untuk topik hari ini kita fokus kepada adab dengan orang dewasa dan orang tua. Jadi siapa orang dewasa dan orang tua tu? Okey, siapa orang dewasa dan orang tua? Saya akan panggil hmm, Zoom Andy Chong. Ada? Cuba unmute. Ada? Mana Andy Chong? Ada ke? Kalau tak ada, saya akan next dulu. Arfa ada Arfa? Arfa ada? Zoom Arfa. Okay. Arya Nuha? Ada? Cuba unmute. Maksud awak tekan awak punya mic. Buka mic. Mana tadi? Ya. Okey. Jadi, macam saya beritahu tadi kan, untuk malam ni, tajuk kita adab dengan orang dewasa dan orang tua.
Okey, siapa orang dewasa dan orang tua tu? Mak ayah, atuk Okey, nenek, lagi. Atuk nenek lagi. makcik, Makcik. pakcik, Okey, itu contoh. Tapi apa maksud orang dewasa dan orang tua? Siapa dia? orang orang yang lebih tua daripada kita. Betul. Okey, orang yang lebih tua daripada kita. Okey, terima kasih. Okey, kita masuk kepada pengertian orang dewasa dan orang tua. Maksudnya, apa maksud orang dewasa dan orang tua? Orang dewasa tu sama tak dengan orang tua? Jadi kita nak Sama, tahu. Sama ke tak sama? sama. Tak sama. Okey, jadi cuba tengok dekat sini kan. Dekat slide yang pertama ni. Dekat gambar yang pertama ni, gambar siapa ni? Abang dan kakak. Okey, Apa? jadi dia bagi tahu dekat sini orang yang lebih tua daripada kita. Jadi abang dan kakak ni orang dewasa ke orang tua? Orang dewasa ke orang tua? Orang dewasa. Orang dewasa. Kenapa kita tak panggil orang tua? Sebab um, mak ayah kita lagi tua daripada abang kakak kita dengan atau nenek kita lebih tua dari abang kakak kita. Bagus, betul. Jadi, abang dan kakak tu contoh kepada orang dewasa lah. Orang yang lebih tua daripada kita. Lepas tu, yang kedua dekat tengah-tengah ni kan. Pak cik dan mak cik. Contoh dia bagi dekat sini lah. Maksudnya, orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Jadi sesiapa sekalipun kalau orang tu maksudnya umur sebaya dengan ibu atau ayah kita ataupun dia tu lebih tua daripada kita, kita akan panggil dia orang dewasa ataupun orang tua lah. Jadi dekat sini dia bagi contoh pak cik dan mak cik. Jadi kalau jiran kita tu uh, sebaya dengan mak kita. Jadi kita kita panggil dia sebagai orang dewasa dan orang tua jugalah. Tapi kalau katakan jiran kita tu kanak-kanak lagi. Contohnya sebaya dengan awak ke, kan? Ataupun dia tahun 4, tahun 5 ke. Yang tu bukan orang tua lah. Okey? Yang tu rakan sebaya. Okey? Okey, yang ketiga, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Contohnya datuk. Atuk dan nenek kita kan. Atuk dan nenek kita tu orang tua lah. Kita panggil orang tua ataupun orang dewasa. Sebab apa? Sebab dia lebih tua daripada ibu dan ayah kita. Jadi, bila awak tengok dekat slide ini, okey, inilah maksud kepada orang dewasa dan orang tua. Jadi, abang dan kakak tu kita panggil orang dewasa lah. Sebab lebih tua daripada kita. Makcik, pakcik. Lepas tu contohnya apa lagi? Siapa lagi? Contoh selain pakcik dan makcik. Ustazah Zah akan panggil next siapa? Nama Zoom AS Family Channel. Ada? Ada. Ada. Okey, siapa lagi contoh orang dewasa ataupun orang tua selain pakcik dan makcik? Selain datuk dan nenek. Maksudnya, contoh Ustazah bagi guru. Okey, selain daripada tu siapa lagi yang awak tahu? Ya. Jiran. Siapa? Jiran. Jiran. Selain daripada tu? Uh, Hmm. Orang orang tua, tak kisahlah sesiapa. Maksudnya macam guru. Lagi contoh, dekat sekolah. Siapa orang lebih tua daripada kita selain pada guru? Hmm. Dekat sekolah siapa lagi ada? Contohnya, makcik Ya. kantin. Lagi? Ustaz. Ayo. Ustaz. Lagi? Ustazah. Ustazah lagi? Cikgu. Lagi? Siapa lagi yang awak jumpa dekat sekolah? Selain pada guru, siapa lagi? Ayo. Ayo nak jawab. Siapa nak jawab? Boleh je. Kerani. Tukang Kerani. kebun. Tukar kebun, betul. Lagi satu, lagi satu. Siapa? Bila awak masuk sekolah tu kan, nak masuk pagar sekolah, pertama sekali nampak siapa? Eh, Pak Duduk kat Gad. tepi. Pak Gad. Pak Agat ataupun Pak Mak Agat. Gad. Betul. Betul. Jadi, itu antara contoh orang dewasa dan orang tua. Okey, jadi kita Sekolah kena saya hormat tak ada lah. Pak Gad. Aku sekolah Ada, saya tak ada Pak Gad. tak ada Pak Agat. Lepas tu ada siapa Mak Agat? Sekolah saya cikgu. Cikgu yang jaga. Cikgu yang jaga. Okey, jadi cikgu tu antara contoh kepada orang
dewasa. Okey? Next. Okey, setakat ni faham tak? Kalau siapa faham, cuba Faham. react macam ni dekat tu. Dekat ni lah Zoom kita. Cuba react. React macam ni. Like, nak tengok berapa orang yang faham. Ya. Kenapa ada yang buat tepuk tangan? Cuba react ni je. Nak tengok yang ni je sekarang. Like je. Kau tahu nampak tak? Nampak? Kenapa ada Okey. yang buat macam ni? Ada yang tak faham ke? Siapa ni tak faham? Okey, bergerak dah. Okey, jadi boleh katakan semua faham lah kan? Okey, next. Yang inilah contoh orang dewasa dan orang tua. Oh. Sekejap ya. Ni. Ini contoh orang dewasa dan orang tua lah. Macam saya beritahu tadi, ayah kita, ibu kita, guru, nenek, atuk, jiran, polis, bomba. Banyak contoh. Betul? Kadang-kadang kita, bila bila kita tanya kan, contoh saya tanya, okey, siapa lagi contoh orang dewasa dan orang tua? Jadi, kadang-kadang kita rasa Bomba. macam, contoh kan, kita macam terfikir, siapa lagi ya? Kita pun agak termenung sekejap. Siapa lagi? Mak, ayah, atuk, nenek, cikgu. Lepas tu, bila kita fikir, okey, kita cuba kita tengok, renung dekat sekeliling kita, siapa yang ada? Jiran kita. Lagi siapa lagi? Kalau dekat sekolah, siapa? Macam tadi bagi tahu kan, ada kerani, ada mak agak, ada pak agak. Ada siapa lagi? Ada pengetua, guru besar kan? Ada tukar kebun. Ada makcik kantin. Jadi banyak contoh orang dewasa dan orang tua. Okey. Okey, next. Adab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, yang pertama sekali, mendahului dengan memberi salam. Okey, apa maksudnya mendahului dengan memberi salam? Maksud dekat sini, uh, apabila kita bertemu dengan orang dewasa ataupun orang tua, kita perlu bagi salam. Contoh, kita pergi kat sekolah kan. Pernah tak sesiapa dekat sini yang biasa bagi salam dekat cikgu? Contohnya bila jumpa dengan ustaz ke ataupun teacher kan. Lepas tu bagi tahu apa? Ucap salam. Macam, Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum ustazah. Saya. Ada. Okey, bagus. Jadi kita kena amalkanlah. Amalkan adab tu. Maksudnya setiap kali kita jumpa orang, kita bagi salam. Boleh? Okey, bagus. Adina Puteri, Kaila, siapa lagi? Ramai kan? Okey, yang kedua. Mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Maksud dekat sini, macam mana kita nak utamakan dalam setiap perkara? Okey, contohnya. Saya bagi contoh ya. Contoh, kita naik bas. Okey? Kita naik bas, lepas tu kita pun duduk dekat tempat duduk kan? Kita duduk. Tiba-tiba ada seorang pakcik naik bas. Okey, pakcik tu naik bas dengan beg berat, beg besar lah contoh kan. Lepas tu tiba-tiba semua tempat duduk tu dah penuh. Kita sebagai kata anak muda lah, orang muda kan, apa perlu kita buat, Kaila? Apa Kaila akan buat? Tanya Kaila dulu, nanti saya akan tanya lain. Cuba unmute. Boleh tak Kaila? Okey. Boleh. Apa Kaila akan buat kalau Kaila berada dalam situasi itu? Kita, Pakcik tu? kita Hmm. bangun untuk dan memberi orang yang membawa beg berat itu duduk. Bagus. Jadi kita utamakanlah pakcik tu. Sebab apa? Sebab mungkin pakcik tu, orang kata dah tua kan. Dah tak larat nak berdiri. Jadi takkanlah kita ni orang muda tak kesian kan. Kalau kita bayangkan, contoh, kita tak bayangkan orang lain lah, kita bayangkan mak atau ayah kita. Lepas tu, orang lain tak beradab dengan mak atau ayah kita, apa yang kita rasa? Tu sedih kan? Jadi, apabila kita pergi mana-mana sekalipun, tak kiralah dengan mak ayah kita ke, ataupun sesiapa saja kita jumpa, kita kena sentiasa beradab lah. Dan contoh, kalau tadi saya bagi contoh, kita beradab dengan orang tua, maksudnya pakcik ataupun orang lain lah. Sekarang ni, kalau saya bagi contoh, dengan ibu ataupun ayah kita. Okey. Apa antara perkara bila kita sebut kita kena utamakan mereka? Okey, Danish Rizki. Ada? Ada ke? Ya, saya. Danish Rizki ni dengan Raisya Alisa. Dua orang sebenarnya ni? Ke seorang? Ya. Dua orang.
Siapa nak jawab soalan dulu? Raisya. Danish abang saya. Okey lah. Kita bagi Danish dulu. Boleh? Yelah. Okey, Danish. Saya nak tanya. Okey, kalau Danish nak pernah tak macam contoh cikgu dekat sekolah bagi satu borang untuk ibu ataupun ayah tantangan? Ada. Pernah? Ada. Okey, apa perkara pertama yang Danish buat? Bagi sopan. Bagi yang sopan lagi. Nak bagi tahu macam mana? Contoh. Cuba bagi ayat sikit. Berlakon sikit. Macam mana? Contohnya okey ada. Lepas tu macam mana nak buat? Contohnya masa tu ibu Danish tu tengah memasak. Lepas tu Danish nak bagi tahu macam mana? Duduk. Boleh ke? Mami Macam tengok. terus pergi je. Macam tu. Tak. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Mak saya duduk atas kursi. Lepas tu saya tak tahu. Nanti kejap Ustazah fikir. Okey, boleh fikir. Sekejap. Okey, macam mana kita nak buat? Cuba yang lain fikir. Macam contoh, mak kita tengah memasak ni, tengah sibuk masak. Lepas tu tapi kita perlukan tanda tangan daripada mak kita. Macam pukul. Kita tanya Boleh ayah tak? kita. Masa tu ayah tak ada kat rumah. Macam mana nak bagi tahu? Boleh tak macam kita tanda tangan sendiri je? Tak apalah, mak sibuk. Boleh tangan. Boleh tak? Kita tanda tangan je sendiri kat borang tu. Borang tu borang Ni keizinan borang untuk tanda pergi tangan. lawatan. Nak bagi Tanda tanda tangan. tangan. Ibu ataupun ayah. Cikgu kat sekolah bagi. Maksudnya masa kat sekolah tu, mungkin cikgu awak kata, okey, yang ni borang minta ibu ataupun ayah tanda tangan. Esok bawa. Yang ni borang untuk kita pergi lawatan ke mana ke KL lah. Ataupun ke Johor, ke Sabah ke contoh. Jadi kalau mana-mana ibu atau ayah izinkan, barulah awak boleh pergi. Tapi kalau mak ayah tak izinkan, tak dapat pergilah. Jadi, apa perkara utama kita perlu buat lepas kita dapat surat tu atau borang tu? Boleh tak sesuka hati je kita sign je lah. Mak ayah dia tak tahu. Boleh. Suruh mak tanda Boleh. tangan. Suruh mak kita Jadi, tanda tangan. betul. Jadi, kita kena utamakan lah. Macam poin yang kedua ni. Nampak tak dekat sini? Mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Jadi, apa-apa yang kita nak buat, kita kena minta izin dulu mak ayah kita. Contohlah kan, Raisya. Nak tanya Raisya pula. Raisya dan Raisya Alisa. Unmute. Adik Danish Rizky tadi. Tak, ya, ada. Okey, ada. Okey. Nak tanya, soalan tanya kan. Boleh tak kalau contoh kita nak buat sesuatu keputusan, kita tak tanya pun dekat mak ataupun ayah? Boleh tak? Apa Ustazah? Contoh kita nak buat keputusan kan. Contoh, um, apa ya? Macam ni, contoh apa ya? Kita nak buat keputusan lah, apa-apa keputusan. Misal kata, okey, kawan kita ajak kita pergi perpustakaan desa esok atau petang ni. Boleh tak kita buat keputusan sendiri tanpa perlu tanya pada mak ataupun ayah? Tak boleh. Sebab apa? Tidak beradab. Sebab tidak sopan. Ah, Sopan. Okey, betul. Jadi, dalam apa dua perkara kita kena utamakan orang yang lebih tua. Jadi, bila kita ada mak ayah, kita tanya mak ayah lah. Okey, jadi kalau kita nak buat apa-apa keputusan, kita minta pandangan dengan mak ayah dulu. Contoh, Erina pun cakap dekat ibu. Ibu, uh, Erina ditawarkan jadi ketua pengawas ataupun penolong pengawas sekolah dekat sekolah. Jadi ibu izinkan tak Erina jadi penolong ketua pengawas. Jadi mesti ibu macam wah bangga kan anak dapat jadi penolong ketua pengawas contohnya. Jadi apa-apa perkara kita nak buat, contohnya kita nak masuk pertandingan ke, kita nak keluar rumah sekalipun, kita nak buat apa-apa perkara kena tanya dulu pada orang dewasa. Okey. Yang ketiga, merendahkan suara dan bercakap dengan sopan. Okey, next saya akan panggil siapa lagi?
Hmm, Aisyah Zahira dah tanya ke tadi? Ke belum? Aisyah Zahira ada? Ada. Ada. Okey. Merendahkan suara dan bercakap dengan sopan. Okey. Cuba bagi contoh situasi. Contohlah kan. Dekat rumah atuk ataupun nenek. Macam mana cara ataupun situasi kita nak bercakap dengan sopan? Menghormat orang menghormati orang yang lebih tua, Hmm? bercakap lemah lembut, Hmm? Kalau contohlah kan, kita pergi dekat rumah ibu saudara kita. Lepas tu, kita nak ambil barang dekat bilik sepupu kita. Macam mana kita nak bagi tahu dekat ibu saudara kita tu? Nak minta izin masuk kat bilik. Boleh tak kita masuk je terus? tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana cara untuk kita bagi tahu dekat ibu saudara kita? Contohlah kan kita panggil apa? Uh, kita panggil contohnya Acik lah. Acik kan contoh. Acik, boleh tak nak minta izin nak masuk bilik Alisha? Contoh Alisha tu sepupu kita kan sebab saya tinggal barang. Jadi kita kena bercakap dengan sopan. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi kita kena rendahkan suara, tak boleh tinggikan suara dengan orang tua. Okey? Jadi, bila dengan orang tua ni, tak kisahlah. Macam saya bagi tahu tadi, orang dewasa ataupun orang tua, kita kena bercakap dengan sopan. Lepas tu, bila kita bercakap dengan orang tua ni, kita tak boleh samakan dengan kawan-kawan kita. Contoh kan dengan kawan-kawan kita, kita boleh je hempuk. Tak boleh lah hempuk, tapi contohnya, bila kita bercakap dengan kawan seusia dengan kita kan, kita macam panggil nama kan. Contohnya, Ainul, Ainul. Esok awak nak pergi sekolah pakai baju baju PJ lah. Contohlah, esok nak pergi sekolah. Esok kan kita ada hari hari sukan. Awak nak bawa apa? Contoh. Jadi, bila kita bercakap dengan sesama, orang kata sesama rakan, dengan rakan sebaya, rakan seusia kita, biasanya kita akan panggil saya, awak ataupun nama dia kan. Boleh tak kalau kita panggil orang tua ataupun siapa-siapa lah kan, orang dewasa tu dengan panggilan nama. Boleh tak kita panggil macam tu? Kulki. Tak boleh. Mana Kulki? Zoom Kulki. Ada ke? Cuba unmute. Tak salah cuba Ada. panggil lah. Boleh tak kita panggil nama? Contohnya kita nampak pakcik tu kan. Hoi. Boleh tak? Tak. Jadi kita kena panggil macam mana? Elok. Contoh, panggil apa? Assalamualaikum pakcik. Bagus. Assalamualaikum pakcik. Lepas tu, kalau kita nampak tiba-tiba kita nampak makcik tu, dia bawa barang banyak. Tapi masa tu, kita macam, kita tengah free lah. Kita tak ada apa-apa kerja kan. Kita tengah tunggu. Kebetulan kita tengah tunggu ayah kita datang ambil kat sekolah. Tiba-tiba ada makcik tu. Dia nak berhentilah duduk dekat kita punya ni lah tempat kan. Dekat depan sekolah biasanya ada bangku kan. Jadi tiba-tiba contoh situasi ni, makcik tu datang. Lepas tu, apa yang kita perlu buat? Tolong. Tolong. Betul. Jadi kita nak panggil apa makcik tu? Boleh ke kita panggil kakak? Boleh tak kita panggil kakak? Dia tu makcik. Tapi Tak. kita tak boleh. Ataupun kita panggil, kita kenal. Contohnya makcik tu nama dia Makcik Ani. Tapi kita panggil Ani. Boleh tak? Tak. Tak boleh. Jadi, bila bercakap dengan orang dewasa ataupun orang tua, kita kena gunakan panggilan yang betul lah. Sopan. Yang sopan. Okey, bagus. Okey. Dia sama dengan poin yang nombor 4 ni. Memanggil dengan nama dan gelaran yang baik. Jadi, kita tak bolehlah panggil nama. Contohnya, abang kita. Boleh tak kita panggil dia dengan nama? Tak. Abang long kita. Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dia orang yang lebih tua daripada kita. Tak boleh lah macam panggil dia apa? Contohnya nama dia apa?
Rizki. Rizki. Marilah dah tolong aku sekejap. Boleh tak? Jadi kita tak hormat orang lebih tua. Jadi sepatutnya kita kena panggil dengan nama yang baik lah. Dengan gelaran yang baik. Okey. Yang kelima, berlemah lembut dalam pergaulan. Okey, jadi kalau orang minta pertolongan daripada kita, kita cubalah bantu. Macam tadi dalam kes, kita nampak orang tua tengah bawa barang banyak. Kita cubalah untuk bawa juga. Kita cuba untuk ringankan beban dia. Ataupun contohnya dekat sekolah kan kita ada uh, cleaner kan. Jadi masa tu contohnya makcik cleaner tengah sapu-sapu, tengah sapu sampah. Tiba-tiba adalah seorang. Seorang ni awak tak kenal pun tapi budak sekolah jugalah. Dia buang sampah. Buang macam tu je tapi bukan buang dalam tong sampah. Dia buang je dekat tepi mana-mana merata lah. Dia buang je macam tu. Jadi apa yang perlu kita buat? Saya panggil. Apa yang perlu kita buat? Khalil. Khalil ada Khalil. Apa yang perlu kita buat? Bila Khalil berada dalam situasi tu. Hmm. Makcik cleaner tengah sapu sampah. Tiba-tiba adalah seorang ni buang sampah di merata-rata tempat. Dia tak buang pun dekat dalam tong sampah. Jadi kita sekarang ni kita nampak situasi tu betul-betul depan kita. Apa yang kita akan buat? Tolong buang ke dalam tu sampah. Bagus. Jadi kita tolonglah. Kita tolong buang dalam tong sampah. Okey. Seterusnya, Khaira Erina. Dah jawab soalan ke belum? Belum. Belum. Okey. Okey, jadi dekat sini kan? Cuba tengok dekat sini. Uh, se apa berlemah lembut je. Foto nanti. Segera menghulurkan bantuan. Segera menghulurkan bantuan. Jadi contohnya apa contoh perkara yang kita boleh membantu ibu kita? Macam tadi saya dah pernah tanya kan, siapa tadi ya? Apa antara perkara yang kita boleh bantu? Contohnya kita tolong ibu kita masak kat dapur lagi. Jika kita rokok. Apa lagi yang kita boleh hulurkan bantuan? Kalau kita ada adik kecil, kita tolonglah jaga, betul? Lagi apa lagi? Kalau Hmm. adik, contohnya ibu tengah masak, lepas tu kalau adik nak susu, kita tolong baju ke. Awak pernah buat ke? Ada adik? Adik, Ada adik, punya suara adik ke tu? Ke bukan? Ah, Okey, bagus. Jadi, kita kena tolonglah ibu, kan? Betul. Jadi, macam ibu tengah nak masak. Macam mana ibu nak masak lagi, nak pegang adik lagi, kan? Jadi, kita sebagai kakak, kita cubalah jaga adik. Main dengan adik ke, kan? Tiba-tiba adik menangis nak susu, kan? Kita buat susu, betul? Jadi, kita segeralah hulurkan bantuan kalau ibu kita perlukan bantuan. Okey? Setakat ni faham ke semua? Sebab nanti kan faham. kita masuk ke latihan. Lepas tu kita nak jawab soalan. Kuis dekat sini. Nampak tak? Kat sini. Ada lagi ni? Nampak. Banyak lagi ni. Okey, jadi kita masuk kepada maksud dah. Kita dah settle bahagian maksud. Dan tadi kan pengertian. Siapa tu orang dewasa, siapa tu orang tua. Kena ingat nanti kita akan tanya balik. Siapa orang dewasa, siapa tu orang tua. Lepas tu apa contoh-contoh orang dewasa dan orang tua. Lepas tu apa contoh adab dengan orang dewasa dan orang tua. Ni ada 6. Banyak ni dekat sini. Jadi nanti mungkin saya akan tanya balik. Okey, bagi contoh. Kita kena ingat balik. Kena dahului dengan bagi salam. Setiap kali jumpa orang tua, kita bagi salam. Kalau kita masuk rumah, kita bagi salam. Lepas tu kita nampak siapa? Nampak tukar kebun ke, nampak cikgu kat sekolah ke, bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum teacher. Tapi kalau macam ada cikgu non-Muslim tu, janganlah bagi salam. Kan? Jadi kita kena bagi salam dekat orang Muslim lah. Okey? Guru Muslim.
Lepas tu utamakan mereka dalam setiap perkara. Apa-apa yang kita buat, kita nak minta keputusan, kita nak buat keputusan ke, kita nak buat apa-apa benda lah. Kita nak keluar rumah sekalipun, kena minta izin dan utamakan mak ayah kita. Yang ketiga, rendahkan suara, bercakap dengan sopan. Kalau cakap dengan orang tua ni tak boleh lah macam kita tinggikan suara. Tak boleh lah macam dengan mak ayah kita kan. Kita cakap sambil level, sambil macam buat cara kita bercakap sama dengan kawan kita tak boleh. Kita kena hormat mak ayah kita. Okey? Janganlah macam cakap dengan mak ayah kita, kita panggil aku kau je contohnya. Mak, kau dah masak belum? Boleh tak? Tak boleh kan? Contohnya, ayah cepatlah aku dah nak pergi sekolah ni. Boleh tak macam tu? Tak, tak boleh. Jadi kita kena hormat, rendahkan suara, cakap dengan sopan. Okey? Lepas tu yang keempat, memanggil dengan nama dan gelaran yang baik. Samalah juga kita, kalau kita bercakap dengan kawan kita sekalipun, kita kena panggil dengan nama dan gelaran yang baik. Okey? Yang kelima, berlemah lembut dalam pergaulan. Apa benda yang kita buat, kita kena itulah berlemah lembut. Kalau orang perlukan bantuan, kita kena segera hulurkan bantuan. Okey? Next. Okey, faedah beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Faedah ni lebih kepada apa yang kita akan dapat kalau kita beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, yang pertama. Sekejap. Yang pertama saya akan panggil. Okey, siapa lagi? Adam Balik lagi. Mana Adam? Mana Adam? Ada ke? Lutfi. Adam Lutfi. Ada Rizki ke nama? Sekejap. Adam Ada Lutfi. Ada Lutfi dah jawab ke belum tadi? Dah. Dah. Okey, Ustazah akan cuba panggil yang lain dulu ya. Okey. Okey, nanti dah habis baru Ustazah panggil yang lain pula. NO. Tadi siapa tadi ya? Erina Putri kan? Ke siapa tadi? Yang kata azan tadi. Erina Lana. Putri. Lana. Lana ada ke? Belum. Lana. Lana tak tahu di mana. Mana Lana? Lana ada ke? Hilang. Hilang. Tak apa. Erina Putri dah jawab ke belum? Belum. Belum. Okey. Erina Putri biasa masuk kelas Ustazah kan? Okey. Jadi, okey, ni yang pertama sekali cuba tengok kat sini. Faedah beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Yang pertama sekali dicakap dekat sini, cuba baca. Poin pertama. Menjadi anak yang soleh. Okey, macam mana? Dipanggil ke? Ya. Lana lepas ni ya? Lepas Erina, boleh? Okey. Okey. Jadi, Erina. Okey. Menjadi anak yang soleh. Macam mana cara untuk kita jadi anak yang soleh dan solehah? Kita doakan ibu bapa kita, kita beri salam kat dia. Lagi satu? Kita membantu dia orang. Betul. Okey, itu antara cara untuk kita jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi yang lain dengar apa yang Irina beritahu tadi kan? Itu antara 3 perkara lah kita doakan. Sentiasa doakan setiap kali solat doa. Baca doa ibu bapa. Jangan tinggal benda tu setiap hari. 5 kali solat kan? 5 kali lah baca doa tu. Okey, cuba amalkan. Lepas tu cuba bantu. Maksudnya kita sentiasa bantulah mak ayah kita. Yang ketiga, apa lagi? Ibu macam mana nak buat kerja sekolah? Kerja Ha, rumah? boleh. Boleh tanya dekat ibu kalau kita tak faham kan. Jadi selain daripada kita tanya kawan kita tanya dekat ibu kita. Bilik. Ah, kan? Okay. Lepas tu yang kedua siapa lagi? Lana. Lana tadi? Lana? Sekejap Lana. Lana ada Lana? Lana. Lana ada? Cuba Ya. ambil. Okey. Ya. Cuba baca poin yang kedua. Dikisahi Dikasihi dikasihi Allah dan Rasulullah.
Okey, jadi bila kita beradab dengan orang dewasa dan orang tua, Allah akan kasihlah pada kita, kan? Allah suka pada orang yang beradab dengan orang tua. Okey. Yang ketiga, yang ketiga siapa lagi? Ainur Alisha binti Nazrunizam. Ya, saya. Mesti awak tunggu lama kan? Nak tanya soalan kan? Nak jawab soalan kan? Okey. Baca poin yang ketiga. Ketika jiwa menjadi tenang. Okey, jiwa menjadi tenang. Okey, bila kita beradab dengan orang dewasa dan orang tua, kita hormat dekat mak ayah kita beradab dengan guru, dengan atau nenek, dengan siapa lagi? Ibu, ayah, kakak, abang kan? Jadi, jiwa kita akan menjadi Tenang. tenang. Tak adalah kita bergaduh dengan abang kita. Betul? Tak adalah kita bergaduh. Tak adalah kita bergaduh dengan pakcik kita, makcik kita. Sebab apa? Sebab kita sentiasa beradab. Kan? Jadi bila Ni kita... pun tengah marah ni. Kenapa tengah marah? Awak bergaduh ke? Jadi kalau Ni kita saya punya sama kapibara ni. Dia bergaduh dengan kawannya. kapibara, kapibara kapibara. Jadi kalau kita dengan orang, dengan manusia, awak bergaduh dengan kapibara ke? Ya. Ya, Kak. Awak bela kapibara ke patung, anak patung? Ah, Bear macam nak, kapibara. macam nak. Jadi, bila kita beradab dengan orang dewasa dan orang tua, jiwa kita akan jadi tenang lah. Tak adalah kita nak bergaduh ke, kita nak marah ke kan. Okey. Yang keempat, hidup diberkati. Jadi, bila kita beradab dengan orang tua, dengan orang dewasa, hidup kita akan diberkati lah. Dan yang kedua, disayangi manusia. Bila kita buat baik dekat orang, kita buat baik, kita hormat orang tua, kita akan disayangi orang lah. Taklah orang benci kita. Betul? Jadi, dekat sini kita ada 5 poin. 5 poin utama lah. Faedah beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Jadi, bila kita berbuat baik, kita beradab, apa yang kita akan dapat? Benda-benda ni lah. Ingat 5 poin ni. Biasanya faedah dia akan berlawanan dengan akibat. Faedah tu benda baik yang kita dapat. Akibat tu apa? Akibat tu kesan buruk. Okey? Seterusnya, sebelum kita masuk Ibu pada ni, kuis. mak tengah masak pakai air kucing. Okey, seterusnya kita ada akibat tidak beradab. 2 jam. Okey, siapa lagi? Balkis Kristina dah jawab soalan ke belum? Mana Balkis Kristina? Balkis Kristina dah jawab soalan ke belum? Daun ke bola ke api? Mana Balkis Kristina? Belum. Okey, cuba baca Belum. akibat. Cuba baca ni, akibat. Baca poin pertama. Bau sedap. Akibat tidak Akibat tidak beradab dengan orang dewasa dan Boleh ke dia orang? akibat tidak beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, yang pertama apa ni? Dimurkai. Allah. Okey, dimurkai Allah. Jadi, bila kita tidak beradab dengan orang dewasa dan orang tua, kita akan dimurkai Allah. Jadi, Allah tak sukalah dekat orang yang tidak beradab. Okey? Tapi kadang-kadang api, lampu dalam jalan. Okey, lepas tu yang kedua, hidup tidak diberkati Allah. Kalau awak perasan dekat sini kan, poin ni dia berlawanan dengan poin dekat sini. Contoh dekat sini kan, faedah apa yang kita akan dapat bila kita beradab dengan orang dewasa. Menjadi anak yang soleh.
Tapi akibatnya kalau kita tak beradab, kita akan menjadi anak yang derhaka. Nampak tak dekat situ? Dia ada berlawanan lah. Kalau kita beradab, kita akan jadi anak yang soleh. Kalau kita tidak beradab, kita akan jadi anak yang derhaka. Lepas tu, dikasihi Allah dan Rasulullah. Jadi, faedahnya dikasihi Allah dan Rasulullah. Akibat kalau kita tidak beradab, kita akan apa dekat sini? Dikasihi Allah, kita akan dimurkai Allah. Tu berlawanan. Kena ingatlah, faedah lawan dia akibat. Ingat poin tu. Lepas tu yang ketiga, kalau kita tak beradab dengan orang tua, kita akan jadi anak derhaka jadi kan, bagi tahu. Lepas tu dipandang rendah dan dibenci masyarakat. Jadi orang tak sukalah bila kita ni tak hormat dekat orang tua. Kita apa lagi? Kita tak beradab dengan orang tua. Jadi orang tak sukalah. Contoh orang kata, oh ni bukan anak ni ke? Contoh. Sebab apa dia apa? Dia sukalah buat bising kat sekolah. Contoh kan. Lepas tu, tu dah jadi akibat bila kita beradab, kita hormat orang tua, kita akan dipandang rendah. Kita akan tidak disukai orang lain. Dan akhirnya hidup kita tidak bahagialah. Macam tadi kan, bila kita beradab, hidup kita, jiwa kita akan tenang je. Bila kita tidak beradab, hidup kita tak bahagia. Kita bergaduh dengan orang tu, kita bergaduh dengan orang ni, kan? Okey. Tanggungjawab seorang anak kepada kedua ibu bapa. Jadi sekarang ni, macam Ustazah bagi tahu tadi, setiap hari cuba kita amalkan untuk baca doa untuk kedua-dua ibu bapa. Okey, cuba kita baca sama-sama, boleh? Hmm, cuba kita, jap. Okey, cuba unmute. Semua, cuba unmute. Bantan. Allahumma fili dhunubi walidayya warhamma bayani saira bayani saira. Okey, kita baca sama-sama. Okey, Ustazah sebut. Kita baca sama-sama. Sekejap, sekejap. Sekejap. Okey. Macam ni. Kita baca sama-sama. Jangan macam yang ni baca ni, yang ni baca ni, yang ni baca ni. Tak nak. Kita cuba baca sama-sama. Boleh Saya akan sebut 1, 2, 3. Baca daripada depan. Jadi, Allahumma firli zunubi. Boleh? Cuba buat rentak tu. Kalau tak boleh, tak apa. Cuba dulu, okey? Sekejap. Saya akan buka ni. Sekejap. Sekejap. Okey, bila Ustazah dah buka dia, awak unmute. Lepas tu baca sama-sama. Ustazah akan sebut 1, 2, 3 ya. Okey, unmute. 1, 2, 3. Allahumma fili dhunubi walidayya warhamma Okey, baca macam macam-macam dia kan. Ada yang baca macam tu, ada baca macam ni kan. Okey, jadi okey, jadi dekat sini inilah doa untuk kedua ibu bapa kita. Okey? Jadi setiap hari bacalah, amalkan baca ni. Okey, saya boleh ada lagu. Ada lagu. Okey, yang lain tolong diam. Cuba seorang je. Siapa tadi? Saya ada lagu tadi siapa? Saya Siapa nama? Ainur. Okey, cuba. Yang lain tolong diam. Ainul. Sekejap. Okey, saya Ainul diam. tu. Okey. Bukan, Ainul je seorang yang baca. Sekejap yang lain saya akan sekejap je. Nanti kita ramai-ramai sekejap Ainul Munawwarah. Cuba baca.
Okey, unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Okey, maksud dia? Tahu tak maksud dia? Okey, maksud dia, okey, saya akan panggil yang lain pula. Okey, terima kasih Ainul. Jadi Ainul punya cara untuk hafal doa tu macam tu. Kan dia ada melodi dia lah. Sebab apa? Sebab macam mungkin Ainul apa? Cara nak ingat kan. Okey, jadi siapa lagi yang saya tak panggil tadi? Ramai lagi sini. Yasmin dan Yasmin. Yasmin? Yasmin ada? Ya. Okey, cuba Yasmin bacakan maksud dekat sini. Ya Tuhanku, yang ni. Ya Tuhanku. Mau balik. Hmm. Ampun Ampunkanlah dosaku dan dosa kedua-duanya ibu bapaku dan kasihanilah mereka mereka seperti mana mereka mengasihiku. mengasihiku sejak aku masih kecil. Okey, terima kasih. Jadi, semua, Ustazah nak semua student yang ada dalam kelas kita malam ni, sesiapa yang dah ingat doa ni, Alhamdulillah. Tapi sesiapa yang masih menghafal, cuba hafal. Boleh? Hafal doa ni, lepas tu cuba amalkan baca setiap hari. Sebab apa? Kita kena doakanlah untuk mak ayah kita kan? Betul tak? Mak ayah kita dah susah payah jaga kita. Betul. Mengandungkan kita. Mendidik kita kan. Mak dengan ayah kita. Kan. Jadi, bukan mudah. Sekarang ni, macam hari ni. Awak datang kelas kan. Walaupun kelas online. Tapi disebabkan mak ayah lah kan. Betul tak? Disebabkan mak ayah kita nak kita ni, apa? Nak kita ni menjadi anak yang soleh, solehah. Nak kita jadi anak yang berjaya kan, dia akan datang. Mana tahu antara semua ni kan ada jadi doktor nanti. Ada jadi cikgu. Ada yang jadi apa lagi? Pilot. Tak kisahlah awak kerja apa sekalipun. Hatta macam contoh awak kerja biasa-biasa sekalipun. Jadilah orang yang hormat pada orang tua. Kadang-kadang ada orang, okey dia dah berjaya. Dia dah jadi doktor. Tapi dia lupa dekat mak ayah kat kampung. Betul. Dia dah jadi bomber contoh. Dia jadi apa lagi? Dia jadi orang hebat lah. Tapi dia lupa nak doakan mak ayah. Jadi kita tak kiralah kita kerja apa sekalipun, kita belajar macam mana sekalipun, kita ni anak pertama ke kedua ke ketiga ke keempat, kelima ke 10 sekalipun, kita kena doakan mak ayah kita. Boleh? Okey. Kita masuk perlatihan. Okey, next. Next, Fazal akan panggil user PC. User PC ada? User PC, nama Zoom. Apa nama awak? Ada? Nama saya adalah Al-Ghazali. Apa? Nama saya adalah Al-Ghazali. Adam. Nama Adam. Bukan Al-Ghazali. Ada Zali. Ya. Okey, orang mana? Negeri mana? Asal mana? Asal dari Malaysia. Asal negeri. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Berikan 3 contoh orang dewasa dan orang yang lebih tua daripada kita. Sebut. Nak 3 je. Siapa Tak orang yang ingat. lebih tua daripada kita?
Zaza bagi contoh satu, ibu. Lagi? Ibu, ayah dengan Lagi satu? Nanti. Anti. Okay, anti tu makcik kan? Okay, betul. Jadi tu antara contoh orang yang lebih tua daripada kita. Anti kita, uncle kita kan? Atuk kita, nenek kita, grandma, grandpa kan? Orang yang lebih tua daripada kita lah. Okay, next. Siapa lagi? Sofia. Sofia ada Sofia. Okay, Sofia. Cuba sebutkan salah satu faedah lah. Bila kita beradab dengan orang dewasa, apa yang kita akan dapat? Satu faedah. Kalau ingat dua-dua lah. Boleh je. Okey, yang pertama contoh saya bagi tahu, kita akan menjadi anak yang ha, anak yang soleh. Okey, yang kedua apa lagi faedah yang kita akan dapat kalau kita beradab dengan orang tua? Jiwa akan jadi apa? Jiwa akan jadi apa? Kaca bilau ke? Mana tadi? Sofia ada. Ha. Jiwa akan jadi macam mana kalau kita beradab? Jiwa akan jadi tenang. Okey? Okey, next. Safia. Ada? Safia. Safiyya. Ada tak? Safia. Cuba unmute. Ada tak? Ke tak ada? Kalau tak ada, saya akan panggil Kaila. Qayla. Kaila. Ya, Zaza. Ada? Okey, Kaila. Cuba bagi tahu jawapan ni. Kan, dekat sini kan? Okey, cuba baca yang pertama. Memberi salam kepada orang tua. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, bagus. Seterusnya. Betul jawapan awak. Seterusnya, Kaisara. Kaisara ada? Cuba unmute. Okey, Kaisara. Nombor 2. Bermasam muka. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, betul. Jadi, kita tak boleh bermasam muka dengan orang yang lebih tua. Tak boleh buat muka. Kita tak boleh bergaduh dengan orang tua kan? Kita kena sentiasa Ceria. Okey, ceria senyum. Bagus. Yang ketiga, Bermasam. Puteri Papaya. Puteri Papaya namanya. Tak usah sebutnya nama. Sebab ramai orang panggil saya papaya, saya pun tak tahu sebab saya suka papaya. Sebab suka papaya. Papaya sedap kan? Ya, sudah. Okey, yang ketiga, cuba baca. Mendahului memberi Berlemah. berlemah lembut dengan orang yang lebih tua. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, betul. Yang keempat. Uh, Nur Khairina Arisa dah jawab ke belum Zaza akan cuba panggil nama yang boleh jawab lagi Kalau semua dah baru Zaza akan pusing balik. Hello, Ustazah. Belum. Yang nombor 4 cuba baca. Meninggikan suara ketika bercakap dengan orang dewasa salah. Jadi sepatutnya kita kena buat macam mana? Kena merendahkan suara dan berlemah lembut. Bagus. Jadi awak ingat poin tadi. Betul. Jadi kita kena bercakap dengan merendahkan suara dan berlemah lembut. Okey, betul. Seterusnya, nama Zoom NOOB. Ada? Bisa tahu nama apa ni? NOOB. Nama Zoom. Ada ke tak ada? 1, 2. Ada ke? Ada.
Tak ada. NO, no. Ya, Apa nama awak? Ryan. Ryan. Kenapa no kat sini? Tahu. Okey, Ryan, cuba baca nombor 5. Lambat menyahut panggilan ibu bapa. Betul ke salah? Oh. Beradab ke tak? Uh, um, Maksudnya bila tak, mak ayah kita panggil kita, kita lambat. Nak macam tak, tak. Jadi betul ke salah? salah. Salah. Jadi contoh bila ibu panggil Ryan. Ryan, atau Ryan, tolong jaga adik kejap. Lepas tu Ryan macam dah dengar ni. Ibu panggil tapi buat dia je macam. Lepas tu ibu panggil lagi sekali. Ryan. Buat lagi. Jadi kita kena, bila ibu ataupun ayah kita panggil kita, kita kena Kita buat apa? kena cepat. Kita kena cepat, kan? Okey, jadi ya ibu, terus pergi. Okey, bagus. Yang keenam, Muhammad Uwais Hanin. Ada? Ada tak? Ada Ustazah. Ada. Okey, nombor 6, cuba baca. Memanggil dengan gelaran yang baik. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab apa kita kena panggil dengan gelaran yang baik? Sebab ibu bapa lebih tua daripada kita. Bagus. Jadi kita kena panggil dengan gelaran yang baik lah. Walaupun contoh kan ibu kita, ayah kita ada nama. Macam kita lah. Kita ada nama Haris, kita ada nama Ryan kan. Dan macam ayah kita contohnya Muhammad Ryan bin Hushairi. Contoh ayah kita nama Hushairi. Boleh tak kita panggil Hushairi? Tak boleh kan. Jadi kita kena panggil lah dengan gelaran yang kita biasa panggil tu. Contoh ada orang dipanggil ayah dia ayah. Dia panggil abah. Dia panggil papa, daddy dan sebagainya lah. Kan? Okey, jadi kita terus masuk kepada kuis. Yang mana sempat ya? Kat bawah Ustazah. Hmm? Ada tu perkataan kuis tadi kat atas. Dekat ni pun ada. Tapi saya try buku yang ni dulu ya. Masa macam best je yang ni. Okey, kita cuba ya. Siapa lagi next? Azhar akan beritahu siapa next. NCP. Haris, M. Haris. M. Haris dah jawab ke belum? M. Haris. Cuba unmute. Muhammad Haris kot. Hariz. Ada ke tak ada? Kita ada lagi masa beberapa minit. Ada? Ada ke? Haris? M. Haris. Haris. 1, 2, 3. Ya. Tak ada. Ada tak? Ada. Ada. Okey. Ustazah akan buka ni dekat kuis ni. Cuba tengok. Okey. Okay. Cuba baca. Apakah yang dimasukkan orang tua? Warna biru ke warna merah? Jawapan dia. Orang yang tinggal di rumah orang tua ataupun orang yang telah lanjut usia, berilmu dan banyak pengalaman. Yang mana satu jawapan? Yang merah. Yang merah. Okey, betul. Good. Next. Siapa lagi? Pak Haris. Ramai lagi kan? Yang belum jawab. Umar Hania dah jawab ke belum? Ustazah akan cuba cepatkan sikit. Betul ada lagi beberapa. Ada. Okey, apa jawapannya ni? Berikan 2 cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dekat sini ada 3 pilihan jawapan. Cuba bagi tahu apa 2 daripada 3 ni. Bercakap sopan. Lagi satu. Mendengar nasihat mereka. Okey, good. Betul. Next. Next. NZB. 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 Ada? Okey. Yang ketiga, bagaimana cara mentaati orang tua? Mendoakan kesejahteraan mereka ataupun menziarahi orang tua hanya pada hari raya saja. Warna oranye. Mana orang?
Betul. Good. Okay. Bagus. Setakat ni semua betul lagi. Yay. Lagi siapa Hai lagi dia? Kaila. Zafran Wafi dah jawab ke belum? Hai Kaila. Hai. Zafran Wafi ada ke? Zafran Wafi? Zafran Wafi 1. Zafran Wafi 2. Zafran Wafi 3. Okay, next. Mikael. Mikael, cuba Ya unmute. saya. Okay, nyatakan perbuatan yang tidak beradab. Ada 3 kat sini. Mana satu yang tidak beradab? Ha, Saya tak nampak share screen. tak nampak? Mm-mm. Yang lain nampak tak? Nampak. Nampak tak apa. Kalau tak nampak, saya sebut. Awak bagi tahu ya. Okay. Okey, dekat sini ada 3 perbuatan. Maksudnya, cuba pilih yang mana satu antara 3 ni perbuatan yang tidak beradab. Okey, A, mendoakan kesejahteraan mereka. Beradab ke tidak beradab? Beradab. Okey, yang kedua, B, sedia memberi pertolongan. Beradab ke tidak? Beradab. Yang C, bercakap dengan kasar. Tidak beradab. Okey, bagus. Good. Yay. Okey, next. Okay, next. Siapa lagi? Mikael dah. Iftinan. Iftinan ada? Ada. Okay. Ahmad menyampuk perbualan antara datuk dan neneknya. Nampak tak dekat sini ada gambar ni kan? Dialog ni. Nampak. Jadi, perbuatan kalau kita menyampuk orang tengah bercakap beradab ke tidak? Tidak beradab. Good. Okay. Next. Siapa lagi belum Rasa macam kebanyakan dah jawab. Ada lagi tak yang belum? Sebab saya terlepas pandang. Tazah akan random lagi Okay. Walaupun dah panggil tak apalah. Okay. Nur Khairina Arisa. Ada? Ya, Tata. Okay, cuba bagi tahu jawapan ni. Kita hendaklah tundukkan badan ketika lalu di hadapan orang tua daripada kita. Betul ke salah? Betul. Macam dalam. Betul. Betul. Good, betul. Betul. So, maksudnya kita kena tundukkan badan sikit. Okay, Erina Putri. Lagi. Ya. Apakah akibat kalau kita tak beradab dengan orang tua? Ada 4 dekat sini kan? Apa akibat? Dimurkai Allah dan dimurkai Allah dan mendapat balasan yang warna Okey, betul. merah. Good. 6-1. Okay, next. Kita jawab sama-sama ya. Sekejap. Sekejap saya cuba. Saya akan cuba ni. Okey, kita akan jawab sama-sama. Okey. Apakah adab-adab pergaulan bersama orang yang lebih tua daripada kita? Cuba jawab sama-sama. Menoleh ke kanan. 6-1. Memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Betul ke salah? Betul. Betul. Hijau. Betul. Hijau. Okey. Lagi? Yang ni pula. Berikut. Ustaz terpaksa mute sebab apa? Sebab bila Ustaz bagi tahu masing-masing untuk jawab soalan, ada yang bercakap, ada yang ni kan. Jadi, okey. Kita ada masa dalam 3 minit je lagi. Okey. Berikut adalah adab-adab pergaulan bersama orang dewasa kecuali. Maksudnya dekat sini apa jawapan dia? Jawapan yang maksudnya tidak beradab lah. Okey. Saya akan panggil. Danis. Danis. Bukan Danish. Danish ada lagi suara Danish. Danis ada Danis. Danis ada ke? Ada. Danish ada. Cuba unmute.
Ada. Ada. Okey. Berikut adalah adab-adab pergaulan bersama orang dewasa kecuali yang mana satu tidak beradab. Dalam ni ada 3 kan? Yang mana satu yang tidak beradab? Tidak memenulikan mereka. Betul. Tidak mempedulikan mereka. Okey. Next. Ainul Munawarah. Saya. Okey. Menerima nasihat mereka, orang yang lebih tua dengan hati yang terbuka. Betul ke salah? Kita terima nasihat daripada orang tua. Betul. Betul. Good. Okey. Next. Mikael. Mikael ada? Mikael? Tak ada, kita panggil. Ya, saya. Mikael ada. Okey. Antara tingkah laku yang tidak beradab apabila bergaul dengan orang yang lebih tua ialah apa yang dekat sini yang tidak beradab? Ada 4 kat sini, saya satu je yang tidak beradab. Yang pertama, merendahkan suara. Beradab ke tidak? Beradab. Yang kedua, memberi salam kepada mereka. Beradab ke tidak? Beradab. Yang ketiga, sayangi mereka. Beradab ke tidak? Beradab. Yang keempat, tidak mahu menolong apabila mereka dalam kesusahan. Beradab ke tidak? Tidak beradab. Okey, good. Betul. Okey, jadi kita ada lagi beberapa soalan. Kita cuba. Okey, Ali berkata kasar dengan datuknya. Betul ke salah? Zafran Wafi. Zafran Wafi ada? Okey. Okey, Ali berkata kasar dengan datuknya. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, jadi kita dah hampir kepada 9.30, 9.30. Sekejap.